Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah yang saya hormati. Kami dari Kumpulan 8 yang akan membentangkan tajuk kesan media sosial terhadap kesihatan mental remaja. Dan di bawah tajuk tersebut adalah senarai ahli kumpulan kami. Media sosial merupakan sebahagian daripada kehidupan remaja. Namun, penggunaan yang berlebihan boleh meningkatkan risiko kemurungan, kebimbangan, FOMO iaitu bermaksud trend terkini, buli cyber dan penurunan harga diri. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi memahami pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental remaja serta mengenal pasti langkah-langkah mengurangkan kesan negatifnya. Seterusnya, bagi objektif kajian yang pertama ialah menganalisis corak penggunaan media sosial yang mempengaruhi kesihatan mental remaja. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyumbang kepada kesan negatif media sosial. Yang ketiga, meneliti langkah-langkah bagi mengurangkan kesan negatif media sosial terhadap remaja. Bagi persoalan kajian pula, yang pertama, apakah corak penggunaan media sosial yang mempengaruhi kesihatan mental remaja? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kesan negatif media sosial? Yang ketiga, apakah langkah-langkah yang boleh mengurangkan kesan negatif media sosial terhadap remaja? Seterusnya ialah kajian literatur. Terdapat 4 penemuan utama daripada kajian kami. Yang pertama, media sosial kini bukan lagi sekadar trend, malah telah menjadi sebahagian daripada komponen penting dalam kehidupan harian remaja. Yang kedua, kajian telah membuktikan bahawa penggunaan sosial yang berlebihan atau tidak terkawal boleh menjejaskan kesihatan mental golongan muda ini. Terdapat beberapa faktor yang telah dikenal pasti menyumbang pada masalah ini, termasuklah fenomena FOMO, fear of missing out, kecenderungan membuat perbandingan sosial, isu cyberbully serta ketagihan media sosial itu sendiri. Yang keempat, kajian juga menunjukkan bahawa jika ia digunakan secara seimbang, media sosial sebenarnya mampu memberi manfaat yang positif kepada perkembangan sosial dan emosi remaja. Okey, sekarang kita beralih kepada tema kajian. Kajian kami dibahagi kepada 3 tema utama. Pertama adalah corak penggunaan media sosial. Di bawah tema ini, kami meneliti tujuan dan tempoh masa penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Kedua, faktor kesan negatif. Kami mengenal pasti faktor utama yang menjejaskan kesihatan mental seperti sindrom FOMO, perbandingan sosial, buli cyber dan masalah ketagih. Yang ketiga, langkah pencegahan. Tema ini memfokuskan kepada carian strategi dan cadangan yang praktikal untuk mengurangkan kesan negatif media sosial tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Ashraf bin Zuraihan, nombor matriks A216419 dan saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematik, iaitu kaedah yang melibatkan pengumpulan dan analisis kajian-kajian lepas secara teratur dan sistematik. Pendekatan ini dipilih kerana ia membolehkan pengkaji memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara penggunaan media sosial dan kesihatan mental remaja. Data kajian diperoleh daripada pelbagai sumber akademik yang berkualiti serta artikel jurnal, tesis, disertasi dan laporan akademik yang berkaitan dengan tajuk kajian. Bagi memastikan sumber yang digunakan adalah sahih dan relevan, pencarian literatur dilakukan melalui beberapa pangkalan data utama seperti Google Scholar, Scopus dan Science Direct. Setelah artikel yang sesuai dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan, data daripada artikel tersebut dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti tema-tema utama yang sering muncul dalam kajian terdahulu berkaitan kesan media sosial terhadap kesihatan mental remaja. Melalui metodologi ini, kajian dapat menghasilkan dapatan yang lebih sistematik, teratur dan berasaskan bukti akademik. Sekian, itu bahagian daripada metodologi kajian. Kita akan sambung pada bahagian seterusnya.
berdasarkan sintesis dapatan kajian kami, terdapat 3 perkara utama yang dapat dirumuskan. Pertama, media sosial digunakan secara meluas oleh remaja, bukan sahaja untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai medium hiburan dan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahawa media sosial telah menjadi sebahagian daripada rutin harian mereka. Kedua, penggunaan media sosial secara berlebihan boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental, seperti meningkatkan tekanan, rasa takut ketinggalan atau FOMO, serta menyebabkan gangguan tidur. Akhir sekali, kajian mendapati bahawa kesan media sosial bergantung kepada cara, tujuan dan tahap kawalan penggunaannya. Oleh itu, penggunaan media sosial secara seimbang dan terkawal amat penting supaya manfaat yang dapat diperoleh tanpa menjejaskan kesihatan mental remaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perbincangan jurang kajian daripada jurnal kami. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa jurang yang telah dikenal pasti, iaitu yang pertama, kebanyakan kajian menggunakan reka bentuk cross-sectional, iaitu kelihatan rentas. Jadi, hubungan sebab dan akibat antara penggunaan media sosial dengan kesihatan mental remaja tidak dapat diterjemahkan dengan jelas. Majoriti kajian juga bergantung kepada self-report atau data laporan sendiri yang boleh menyebabkan bias penekanan dan bias pada sosial. Selain itu, banyak kajian hanya memberi tumpuan kepada tempoh penggunaan media sosial, sedangkan faktor seperti tujuan penggunaan, jenis kandungan, corak interaksi dan pengalaman emosi juga mempengaruhi kesihatan mental remaja. Akhir sekali, kebanyakan kajian yang dijalankan di negara barat menyebabkan dapatannya kurang sesuai digenerasikan kepada konteks Malaysia. Oleh itu, kajian akan datang disarankan menggunakan reka bentuk longitudinal atau menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif serta memberi penekanan kepada konteks budaya tempatan. Secara kesimpulannya, media sosial ini memberi kesan yang ketara terhadap kesihatan mental remaja. Namun begitu, penggunaan yang terkawal serta sokongan daripada keluarga dan pendidikan literasi digital dapat membantu mewujudkan kesejahteraan mental yang lebih baik. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.